Okay, baik. Sekarang ni kita berada dekat pelih lagi. Okay, kita nak tunjuk yang finishing punya yang dah siap. Okay, nak tengok ke? Let's jom. Macam ni. Okay, so sekarang ni finishing lah. Okay, kita nak tengok bahagian sini dulu. Okay, boleh nampak dia punya atas dengan bahagian tepi tu lah. Okay, so sekarang ni kita nak mula dari mana? Okay, kita mula daripada sini lah. Okay, so ni ada storage di bahagian atas. Okay, so yang ni di strap paling panjang lah kita guna dalam 1000 mm. Okay, so dalam ni ada kompartmen. So di atas ni pun sama, ada kompartmen. Okay, so sini pun sama juga. Di bawah ini ada shelf, drawer, soft close. Okay, boleh nampak dekat situ. So ni tempat tong gas lah. Tong gas bahagian sini. So bottle rack semestinya free gift lah dekat sini. So untuk yang ni kita nak cerita pasal material dia. Okay, untuk pintu ni kita menggunakan aluminium dia. Dengar. Okay, pintu solid aluminium. Dan apa ni, EP dan juga body dia menggunakan block board lah. Okay, so apa pun kan, janji jual. Okay, nampak ke tak nampak? Okay, kalau nampak sila komen cantik ke tak cantik. Okay, apa pun